Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berbahagia, pensyarah JMS 213 Politik Malaysia Moden, Dr. Ahmad Zulfahmi Muhammad, dan salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Saya Muhammad Rizal bin Yaakob, nombor metrik JK13754 Palang 21. Hari ini saya ingin membentangkan topik yang sangat penting, iaitu Perlembagaan Malaysia Union 1945, di mana proses kemunculan Malaysia sebagai sebuah negara moden sebelum, semasa dan selepas kolonialisme. Tajuk ini akan membawa kita memahami perjalanan sejarah panjang yang telah membentuk Malaysia yang moden pada hari ini. Kemunculan Malaysia sebagai sebuah negara moden bukanlah suatu yang berlaku secara tiba-tiba. Ia melalui proses yang panjang yang melibatkan 3 fasa utama, iaitu sebelum kolonialisme, semasa kolonialisme dan selepas kolonialisme. Setiap fasa ini membawa perubahan yang besar dalam aspek politik, ekonomi dan sosial yang menjadi kepada pembentukan Malaysia moden. Sebelum kedatangan penjajah, tanah Melayu diperintah oleh kerajaan-kerajaan Melayu tradisional. Sistem pemerintahan feudal memberikan kuasa penuh kepada raja sebagai pemimpin tertinggi yang juga menjaga adat istiadat dan agama Islam. Dari segi ekonomi, pertanian adalah tunjang utama, manakala perdagangan laut pesat berkembang dengan hasil seperti biji timah dan rempah ratus. Dari aspek sosial, masyarakat berpegang teguh kepada agama Islam. Pendidikan pula berpusat di masjid dan surau yang memfokuskan kepada ajaran agama. Namun, sistem pentadbiran ini mempunyai kelemahan seperti kekurangan struktur moden dan dokumentasi yang membuka ruang kepada pengaruh kuasa asing. Ketibaan penjajah British mengubah struktur politik dan ekonomi di tanah Melayu. British menguasai kawasan-kawasan strategik seperti Pulau Pinang, Melaka dan Singapura yang dikenali sebagai negeri-negeri selat. Sistem pentadbiran moden diperkenalkan, tetapi ia lebih memihak kepada kepentingan penjajah. Pada tahun 1946, British memperkenalkan Malayan Union yang bertujuan menyatukan semua negeri Melayu di bawah satu pentadbiran pusat. Malayan Union menghapuskan kuasa Raja Melayu dan memperkenalkan prinsip kewarganegaraan jus soli. Kewarganegaraan jus soli bermaksud kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Ini menyebabkan tentangan hebat daripada orang Melayu yang bangkit mempertahankan hak-hak mereka. Dari segi aspek ekonomi, tanah Melayu menjadi pengeluar utama getah dan biji timah, tetapi hasil ini lebih menguntungkan British. Pemecahan sektor ekonomi berdasarkan kaum juga berlaku, dengan Melayu dalam sektor pertanian, China dalam sektor perdagangan dan India dalam sektor ladang. Dalam pendidikan pula, sekolah moden diperkenalkan tetapi terhad kepada golongan-golongan tertentu sahaja. Kemerdekaan dicapai pada tahun 31 Ogos 1957. Ia membuka era baharu untuk tanah Melayu. Perlembagaan Persekutuan 1957 digubal untuk membentuk sistem pentadbiran yang demokratik dengan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen sebagai asas. Kerajaan pasca kemerdekaan memberi tumpuan kepada pembangunan ekonomi. Dasar ekonomi baru diperkenalkan
pada tahun 1971 untuk mengurangkan kemiskinan dan ketidaksamaan ekonomi antara kaum. Pelaburan besar dalam infrastruktur membantu mempercepatkan pembangunan negara. Pada tahun 1963, Malaysia ditubuhkan melalui Penyatuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Walaupun Singapura keluar pada tahun 1965, perpaduan wilayah kekal menjadi asas kestabilan negara. Kemajuan teknologi dan pendidikan terus membantu Malaysia berkembang sebagai sebuah negara moden. Sebagai kesimpulannya, proses kemunculan Malaysia sebagai sebuah negara moden adalah hasil daripada sejarah panjang yang melibatkan perubahan dari sistem tradisional, kolonialisme hingga kemerdekaan. Malaysia kini sebuah negara yang berdaulat, moden dan progresif, hasil usaha rakyat yang bersatu. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih kerana memberi perhatian penuh kepada pembentangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan, selamat berpuasa dan selamat Hari Raya.